Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel aku. Dah lama tak buat video. So, alhamdulillah aku buat video balik ni sebab aku dah beli cantik lah. Aku dah lama tak buat konten kan. Lama tak buat konten. Aku dah lama gila tak buat video. Last aku buat video pun pasal Beyblade kan. So, aku Beyblade agak slow sikit lah sebab dah dekat Ramadan. So, aku buat video ni. So, aku buat video ni aku ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga korang puasa penuh. Jangan ada sulap pula, dah besar ni tau. So hari ni kita nak buka something lah. Aku rasa bangga dengan diri aku juga. Sebab Alhamdulillah aku berjaya nak capai impian aku untuk aku beli case. Ini pertama kali dalam hidup aku, selepas aku main TCG, aku first time beli case lah. So Alhamdulillah aku ada rezeki lebih sikit. So kalau ada bunyi kucing ni, nak kucing aku banyak main kat sini lah dalam bilik aku. So Alhamdulillah aku beli case. So kita beli case apa? Kita beli case Kita beli case Digimon EX11. Baru sampai tadi Alhamdulillah. So hari ni kita akan buka case. So aku nak cerita pasal dalam case ni juga. Alhamdulillah aku rasa bangga gila. Ini adalah impian aku lah selama ni. Lama gila aku tak pernah nak beli case kan. So ada rezeki lebih ni aku beli lah case. So aku beli case ni kat Shopee dekat Ace Card. So aku dapat, sebab kalau PO dia murah sikit. So ni bukan PO lah. So ni macam ready stock lah. Aku Alhamdulillah dapat check out awal juga lah. So dalam case ni EX Liberator ni, Dawn of Liberator tak lagu, Dawn of Liberator. So dalam set kali ni aku, kalau korang nak tahu, aku sekarang ni tengah berehat untuk bermain One Piece. Aku tengah rehat main One Piece. Aku sekarang ni fokus lebih untuk Digimon lah. So aku dalam set ni aku tengah nak cari kad Ice Skadi lah. Mostly aku buat deck Skadi lah. Deck aku tengok gambar kat sini. So ada kad-kad yang aku nak hunt, iaitu kad daripada topper box. Sebab tu salah satu jugalah aku beli case, sebab aku nak hunt topper dia. Dia punya emblem, dia punya alternate art dalam topper tersebut. Lepas tu ada, tak silap aku ada, dia orang cakap, geng-geng rumah marah cakap dengan aku, satu case ni korang akan dapat satu AA gold card rookie lah. So aku dapat Skadi punya lah, iaitu Suzune punya Digimon lah. So kita akan buat battle ni. Mana benda tu? Aku saya gunting. Nak gunting aku siau. Okay. So aku tak tahu ratio macam mana tau. So dia orang cakap dengan aku, geng rumah marah cakap dengan aku, iaitu Kira kan. Kira cakap dengan aku sebab dia joki kat. Dia cakap dengan aku, satu untuk EX ni dia berbeza dengan BT tau. EX ni dia berbeza dengan BT. So EX ni dia akan ada 3 SCC. Dengan satu box akan cover dapat 2 AA, satu AA kecil atau apa lah. So SCC korang akan dapat lah. Tengok. Lawa siap. Ketak saya. Oh my god. Buka 2 box. So dia ada 12 lah. Satu case dia korang akan dapat 12 lah. 12 box. So kita akan buka 2 dulu. Aku nak buat mapping kak. So aku selidik lah. Aku tak tahu ratio macam mana. So kita akan mulakan dengan box nombor 1 dan box nombor 4. Nombor 4. 1 dan 4. Okay. Ni 4 ni 1. Okay. So selebihnya nanti kita akan buat konten kak. Let's check out dulu. Okay. Dulu. Okay. So sebelum aku dapat case ni pun aku ada beli jugalah. Aku ada beli juga box lah. Aku dah dapat Zephaga AA. Aku akan beli lah. Kira aku main Thermometer tu, lepas tu Ibiki bagi beli pack. Atau aku ada beli box kat Kira juga. Aku dapat Omeka. So banyak lah sebelum tu. So hari ni kita akan buka 2 box. Ni box nombor 1, ni box nombor 4 lah. So semoga ada manis-manis lah. So kalau korang yang dah buka, Digimon, apa korang rasa okey? Macam mana perasaan korang? Sebelum tu aku lupa, aku nak review dulu box dia. Okay, so box dia cantik tu. Ini aku lupa, Shoto. Liberator ni, kalau korang mana yang tak tahu lah, Liberator ni daripada komik. Dan ada novel juga lah. So belakang kita ada Igmon. Tak hilap kuat Igmon. Ni kotak dia. Dia baru keluar 14 hari bulan tu. So ini Zephaga punya line lah, Rocky lah.
Satu box akan ada empat apa? Oh ya, satu box akan ada 24 pack. So tapi sumpah box dia lawa tu. Ni yang Digimon baru lah. So kita akan buka box nombor 1 dulu. So ni lah topper dia. Topper kita akan buka lah. Topper dia ni, aku topper dah dapat satu topper, iaitu topper heavy metal daripada Kira buka box lah. So topper kita lepak dulu. So satu box kita ada 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aku tak apa sihat, aku tengah demam tapi aku gagahkan juga lah video. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. So sini. Okay. So let's go. Kita akan buka. Ni box nombor 1. So aku nanti aku nak tanda apa. Aku plastik pun aku tak beli. Aku tak buat apa lagi. Aku tak ni. Okay. So ni. Tak ni. Okay. So let's go. 24 pack. Aku rasa lah. Aku tak tahu lah. Aku tak tahu nak cakap apa. Sebab bagi aku kad dia SCC dia mahal lah. So kita mulakan dengan team. Okay aku. Bismillah. Aku memang nak hand untuk buat deck lah sebenarnya. Memang nak hand buat deck lah. So kita tengok kita lain plan tu. Kita ada Koromon, Digitama, Ibezima punya line. So akan buat cepat-cepat sikit lah. Ni Heavy Metal punya line. Ni yang Digimon baru. Kita ada Tema. So Tema aku suka hasilkan rekat dia kan. Rekat dia senang untuk aku hasilkan. Okay. Rekat kedua. Aku akan buat lalu-laju lah sebab ada Digimon yang aku tak kenal lah. So aku minta maaf lah. Tapi sumpah box dia lawa, cantik lah. Dia macam meriah sikit. Ini aku cari juga lah. Ghost pun aku cari. Digitama aku dah ada. Ni aku dapatkan Zephyr. So dapat tema ni. So dia punya rekat memang banyak gila tema lah. Memang bersepah gila tema lah. Mana? Aku pun nak berpeluh siap. Nak berpeluh. So kita teruskan lagi. Dia kalau setengah macam ada orang cakap dengan aku kalau AA kecil tu satu pack belakang ada lah. Macam tu lah. Kita layan nak dulu. Ada tema lagi memang rekat dia memang sepah gila tema lah. Tema dia campur dengan komik dengan novel lah. Liberator ni dia campur novel dengan juga komik. So Medusa tengah on top sekarang ni. Tadi tema Shoto SR pertama kita. Kita ada SR pertama kita. SR Shoto. So SR ni pun mahal kat. Aku akan letak harga kat sini lah. So mana-mana kad yang aku tak nak memang aku akan jual lah. Memang mana-mana kad yang aku tak nak memang aku akan jual lah. Kebanyakan lah. So kita ada SR. Aku selih sekejap lagi. Ada SR. SR pertama kita. SR tema Shoto. So siapa yang main Zephyr memang dia nak cari tema SR tu lah. Shoto. Sebab dia bagi vortex je lagu. Mana dia bagi vortex. Oh shit. Lupa aku tak pasti apa. Okay. Ini emblem. Ni kalau orang tahu ni emblem lah. Aku cari emblem sekali. So dia dekat topper lah. So kita ada rekat. Ni pun aku nak juga. Rekat. So aku selalu dulu. Aku pakai dalam deck lah. Totally memang pakai dalam deck. Pasingnya tu. Okay. So team lah kiri aku dah full satu SR. Let's go. Digimon. Tema. Tak ada tema aku dah cakap mesti tema. Memang dia banyak gila lah tema. So korang tanya kenapa aku beli case lah. Sebab satu aku nak merasa buka case lah. Sama ni yang tertanya. Sebab aku memang nak merasa nak buka case. Memang merasa. Okay. So rekat saja. So mana barang-barang yang aku tak nak ni mungkin aku akan jual lah. Macam alternate dia kan. SR mungkin tak jual. Sebab SR macam bagi aku SR ni function lah. Kalau kau nak cari kan susah kan. Ni ada.
Dia ada AA kecil. So ini adalah AA kecil kalau nak tengok, ni orang panggil AA kecil lah. So AA kecil ni dia uncommon tapi dia ada star, so dia border. So dia kat dia macam ni. Aku tunjuk yang mana. Ini uncommon biasa. So ini AA kecil dia. So alhamdulillah. Aku okey dapat macam ni pun aku okey. Belakang dia dapat AA kecil tu. So kita dapat SR. Okay, SR AA kecil. Okay. So dapat so aku akan letak harga kat sini lah. So aku nak buat challenge juga. Aku nak collect, nak tahu berapa banyak. So aku first time buka case. So aku nak tahu berapa banyak harga dalam satu case tu hit. Berapa harga total semua lah. Aku nak uji kaji sikit lah. Gitu. Okay. So biasa. So ni pun aku pakai kak. So aku ada buat deck Invisimon juga. Aku lupa nak ambil Invisimon sekejap lagi lah. Aku nak asingkan dulu. Aku pun buat deck Invisimon. Aku buat deck Ghost. Okay. Tak senang. Bila aku fikir balik aku nak beli single-single malas. So aku beli case lah. Aku dapat barang lah. Telur tu aku tak pakai. Terus Okay, let's go. So kita dah ada 2 SR, 1 AA kecil. Okay. So let's go. Kita teruskan lagi. Semoga ada kemanisan lah. Kita buat sini. Oh shit. Okay, let's go. Ni deck yang aku nak buat. Batu. Kita ada rekat Dino rekat. Nanti bolehlah aku asing color-color. So hari ni kita buka 2 box tu. Tak larat. Aku ingat nak buat Discord kan, tapi kebalik lama tak buat video, so aku buatlah video sini. Puppet Zefaga punya line, Royal Base punya line, Cool Boy. Ni Kombi suka. Kalau kita orang kan, kalau contoh kita orang beli dekat Shopee ke apa kan, beli box kan, kalau barang-barang arcade lah. So ni barang arcade lah orang panggil lah. Cool Boy barang arcade original. Orang cakap kombinya barang offer kombi. So pack belah kiri baru keluarkan 2 SR, 1 A kecil. Okay. So kita pergi pada pack yang seterusnya. Aku mana video ni buat lama-lama, so aku buat cepat. So kita buat laju sikit. Heavy Metal, Medusa punya line, Meku ni, Salmon dan ni Suzune. So ni aku nak pakai Suzune. Aku baru tahu tak ada alternate art dalam set ni. Dia siang tu. Dia cantik dia sangat-sangat cantik. Aku tak tahu kenapa aku nak buat sekali kan. Pada mulanya lah. So, aku rasa gameplay dia agak seronok lah pada aku. Okay, biji tama, batu, mak kau. Okay, Heavy Metal, Hitmon, kena dia. So, okay, cukup. Aduh. Panas siau. Okay, kita teruskan lagi. Let's go. GR dia mahal 3 lebih lah. SCC dia sebab GR dia Fagar. So SCC dia mahal. SCC mahal pula. Dia memang mahal gila kan. Sebab flavor satu kan. Aku rasa macam boleh turun harga tu, tapi macam susah tak tahu lah. Gila dapat AA batu siap. Weh, ni apa ni? So aku letak harga kat sini. Weh lawa weh. Ni adalah AA Pyramida. Weh, nice though. Nice lah. So sekarang ni kalau ikut ada lagi satu SR. So kita buka laju lah. Tapi nice lah, lawa tu. Sumpah nice. Weh, tahan agak harga dia ni. So mana-mana yang aku tak pakai ni memang aku jual. So kita buat laju lah. Sebab hit pernah keluar. So ini tema dia. Lawa kak. Memang nice gila. So ada lagi satu SR. Ataupun mungkin buat CC. Okay, laju. Okay, biasa. SR Kaguya. So dah habis dah buat. Kita buka dalam lagi habis lah.
So kita buat laju sebab aku rasa dah tak ada hit lah. So my queen. Kalau tak ada hit sebab kita pun nak ke board yang seterusnya. So kita buat laju lah. Okay. Aku sini guna gunting kot. So 2, 3, 4, 5, 6. Okay, gunting 6. Aku esok kerja tengah ramai security. Okay, good boy. So ni aku gunting saja. Aku pun nanti nak buat live balik untuk apa? Untuk Epo Trader. Mungkin start esok lah. So aku nak suruh buat open papi balik. Oh, gunting pun dah tak nyawa. Oh. Okay. Oh, lama. Alright. Rotate. Alright. Oh. Okay. Kita buka laju. So ni aku nak pakai. Okay. Dosanya tema. Okay. Pakai. Oh, ni aku dapat alternate art dia. Aku dapat alternate art dia lah. Zephyr. Weh, angka awal. Okay. Ni saja. Teruja. Heavy metal. Ni aku pakai. Ni tak pakai. Alright. So, board pertama kita mengeluarkan board AA lah. Merupakan board alternate art. So, ni. Topper kita buka lah topper. Okay. So record. So board pertama AA. So aku nak ingatkan balik. Oh, kita ambil take time. Penat tau. Mana buat video ni pun penat. Bukan tak penat. Apa sebab aku demam so sekejap. Catat. EX11 box 1 AA piramid. Okay. So kita go ke box nombor, lupa aku anjak So ni box nombor 4. Kita review balik AA. So ini box nombor 1 nya. So kita ada SR Kaguya, tak silap aku lah. So papet rasa papet. So kita ada ikan punya deck, soto, kandi AA kecil dan juga piramid. Okay. So ni box nombor 1. Kita pergi kepada box nombor 2. So box nombor 2 ni aku buat laju sikit lah. So topper macam biasa buat last. Orang dulu. Oh. Okay. So let's go. Oh, panah. Tak panah Let's go. Jangan. Aku tengah gaduh. Aduh, demon. Kucing aku nak kucing ni kan. Memang jahat gila. Memang gila babah jahat. So kita buat laju. So kita ada ni kena. Angkat biasa. So main kiri kanan. So tak keluar hit lagi, kita buat sekeluar. Nak keluar hit nanti. Laju. Okay. My queen. Silver. Cukup. Baik. Record heavy metal. Record heavy metal. Heavy pula. Let's go. Zimon. Emblem. Tema. Record.
Masih belum lagi dekat Dino. Sini pula. So kalau hit ni memang, kalau hit awal aku kena pelan-pelan slow lah. So ni macam aku tak ada ni. Belum. Oh, masih cut wire base. Wire base macam menarik kak. Tak tahu lah, aku pun nak buat pun. Banyak kat dia ni banyak support daripada lama lah. So aku yang Digitama. Ni pun dia muak kau baru. Nak kau. Oh tu. Oh. Okey. Alah. So itulah kau kamera pula. Okay, so Cooler Boy masih belum. Saya aku topper paling mahal, topper heavy metal lah dalam ni. Sekali Ghost, kau sudah cukup Ghost. Suzune. Suzune tak cukup lagi. Suzune. Oh. Let's go. Digitama. Close. Dekat close. Masih belum. Saya kau semakin sikit lah kiri. Aku banyak buka lagi kiri. Okay. Good morning. So macam hit. Okay saja. Aku dah dapat AA dia. Aku sweat dengan Kumpi. Aku pun nak buat deck dia kak. Aku kalau mungkin aku boleh buat deck dia, aku buat lah. Sebab deck dia macam, sebab satu set lah ni kan. So senang lah. Okay saja Medusa. Oh, kalau box dulu ni lambat macam. Okay, let's go. Licin. Nombor 4 ni macam tak ada ni. Boleh tambah. Aku letak dulu. So adakah ini hit? Kasih. Okay. Nampak ni tu. Hit. Yang hit. Lepas tu hit. Aku tak tahu apa. Tu. Okay, terus hammer. Aku rasa ni hit. Hit. Oh. Tu hit tu. Aku rasa AA lah. Tapi aku tak tahu AA apa, warna hitam. Aku rasa piramid kot. Takkan piramid lagi. Oh, kita ada AA kecil. Ni aku dah dapat lah. Kita ada AA kecil kat. So ni AA kecil kita yang pertama. Ada rest sahaja. Ni aku dapat full dah itu. Ni AA juga. Dia AA kecil lah. AA batu. Apa harga dia aku lupa. Aku tulis lah. Ni edit nak tulis kan. Kita nak buat uji kaji sikit. Kita ada SR piramid. SR piramid. Tu SR dia. So SR. Let's go. Minit lah, 23 minit lah. So Neko. Okay. Okay. Wire base. Oh, mak wire base. Aku rasa macam taper. Aku rasa taper tapi DP kan. Okay. Tu SR ke siap. Oh, kita dapat AA Puppet. AA Puppet weh lawa weh kasut. Macam ni aku rasa tu bukan hit lah. So kita dapat lawa nice tu. Cantik weh. Super cantik. Okay. Okay lah okay. Mau cutting lah biasa. Dia ni cutting ni. Aduh, aku rasa ni. Wih. Gila, takkan barang piramid siap. So kita dapat 2 AA box ni. Dapat 2 AA.
AA piramid dengan AA kasut. AA papet lah. Tema. Nah. So, So, aku sleeve pun tak beli. Nanti esok beli. Tak nak folder dulu. Pagar. Aku rasa ni kes batu lah. Confirm. Aku rasa ni kes batu. Confirm. Kes batu. Aku pun jamin kes batu. Heavy metal. Tema yang dicari. Susah nak heavy metal. Aku ingat single hit sebab dah keluar kan. Oh dah jual. Oh tak ada. Dua. Lupa tak. So SR dah cukup dah. SR. So ni dua pack yang tak ada apa dah. Saja. Okay. Sekali. Aku tak jumpa Neko punya SR. Punya SR. Aku rasa SR dia lebih kurang sama. Okay, settle. So, box nombor 2 kita. Kita pull 2 AA ya. So kita recap balik. Topper tak buka lagi. Banyak kita kau tak topper. Dapat lagi AA ni. So ada dapat 2 SR sahaja. 2 SR. Oh 2 SR. So dapat 2 SR. Ni dia punya alternate art. So ni dia punya ni dia punya SR, ni dia punya alternate art lah. Okay, so dapat. So kita buka topper tu. Topper box 1. Aku mengharapkan Skadi ataupun Ibizimon lah. Cuilah. So depan ni dia akan ada bismillah. 1, 2, 3. Royal Base. Emblem Royal Base. So Royal Base. So topper box nombor 4. Adakah Skadi? 1, 2, 3. Ibizimon. So okay lah. Nice. Aku nak tengok ini. So guys. So kita dapat topper Ibizimon. Kita dapat 2 SR, 3 hit kecil, 1 AA kecil, AA piramid dan juga AA kasut. So yang ini kita dapat topper box Royal Base. Kita dapat SR 3 yang satu, AA kecil 1 dan AA 1. So itu sahaja video untuk kali ini. So terima kasih banyak-banyak. So jumpa lagi. InsyaAllah kita akan buka lagi. Assalamualaikum semua. Jangan lupa like, komen, subscribe channel aku. So kita ada lagi 10 box. Okay. So ciao. Assalamualaikum. Gila siap. First time buka case tapi lawa tu. Nah, okay, terima kasih. Ciao.